Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami The Rizko. Okey, untuk video kali ini kami nak unboxing dan ataupun nak unpack satu pack terbaru daripada Monster Crazy Card, iaitu pack Hero Unite. Okey, dalam video ni kita akan buat unboxing, kita akan review semua kad dan juga kita akan buat pemilihan yang terbaik dalam ni. Confirm kita ada 54 kad. Okey, untuk makluman, dalam ni tak ada, sekarang ni tak ada PS lah. Yang kita dapat tahu untuk pack Hero Unite ni tak keluarkan PS, hanya keluar pack AR saja. Pack AR tu pun pack daripada Mekamato. Okey, dalam video ni juga anda boleh, kami akan share juga kat mana untuk kita nak dapatkan pack yang Hero Unite ni. Okey. Jadi sebentar bagi anda baru sampai ke channel ini, jangan lupa untuk menekan button subscribe agar anda tidak terlepas video-video terbaru daripada kami. Jom kita saksikan video ini. Okey, Monster Crazy Card ni, dalam untuk pack dia tu, dia akan sentiasa keluarkan pack 1, 2, 9 pack 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kalau kita tengok dekat untuk pack 1 ni, kalau kita tengok kat belakang ni, semua yang ada gambar-gambar dalam kat belakang ni ada dalam pack ni. Okey, jom kita buka satu persatu dulu. Okey, bagi memudahkan kita ada semua sini siap, kita akan buka satu persatu. Kita akan gunting. Kita akan buka satu persatu. Okey, kita buka satu. Okey, jadi kita tengok satu persatu pack ni. Okey, kita tengok untuk pack 19, untuk pack Hero Unite ni, gambar depan ni merupakan gambar Mekamato. Mekamato Mechanized Mekamato. Okey, belakang ni ada kad, tak apa nampak dalam ni. Jadi kita buka dalam ni. Okey, kad pertama iaitu kad Mecha Ninja. Mecha Ninja. Ni Mecha Ninja lah. Okey, seterusnya, efek dia, pergerakan Mekamato terlalu laju. Okey, serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Mana macam efek tidak berkesan serangan 2 kali lah. Efek yang melibatkan awesome lah. Okey, seterusnya iaitu robot Jagara. Pilih satu kad sokongan daripada deck dan letakkan kad tersebut tangan. Yang ni, kad ni kita kuat juga. Pilih satu kad sokongan daripada deck. Dan letak tangan. Okey, seterusnya kad sokongan Kasa dan Retaka. Okey, pilih 3 kad dari zon kalah dan letak di tangan anda. Maksudnya tu macam cuba rosak lah. Okey, banyaklah kad-kad yang Hero Unite ni boleh ganti kad ni. Okey, seterusnya kad sokongan projek Max Mana. Pilih satu kad jenis Max Mana, Max Mara atau Max Cacik dari deck. Gantikan kad di zon aktif dengan kad yang dipilih dan aktifkan efek kad tersebut. Maksudnya kat situ, kad ni kita guna kad sokongan ni, kita boleh pilih kad jenis Max Mana, Max Mara, Max Cacik daripada deck tu dan gantikan di zon aktif dan pilih efek kad tersebut. Yang ni untuk combo Max Mara ke Max Mana ke, memang selesai lah. Okey, tak tahu combo apa kita berlibat, tak tahu lah. Kita tak tahu hebat efek dan main pelik-pelik. Okey, seterusnya efek daripada Yaya. Lihat deck pihak lawan dan pilih satu kad dan tiru attack kad tersebut. Lihat deck pihak lawan, kita lihat deck pihak lawan, pilih satu kad, tiru attack kad tersebut. Tiru attack saja. Mana kalau pihak lawan tu guna SR, kita boleh guna attack yang 300 tu. Okey, seterusnya kad chop ni. Ini kad special. Kad special iaitu kad A. Pack nombor 1 ni hebat tu. Dia ada kad Borara dan Clown Cardboard. HP 180. Attack 1 ni. Dia punya kuasa dah. Kuasa teleportasi. Efek kad lawan tidak berkesan. Satu hal. Pilih satu kad dari deck lawan. Daripada deck tu kita pilih satu kad.
Tukarkan kad tersebut di zon aktif tanpa mengaktifkan efek kad tersebut. Oh, maksud tu kita boleh dah lah efek tu tak berkesan dah. Pertama dia tidak berkesankan efek pihak lawan tu. Lepas tu dia gantikan pula. Tapi kok mana pun efek kalau tidak berkesan lah yang prioriti utama sekali lah. Okey, itu dah habis untuk pack nombor 1. Simpan balik. Okey, simpan balik. Tak bersih lagi. Okey, kalau bersih kita ni ya. Okey, buka. Okey, kita pergi pada pack nombor 2. Okey, kita pack nombor 2. Okey, kalau muka depan ni dia muka depan Max Mana lah kan. Max Mana. Belakang ada macam ni, biasa aja. Okey, biasa lah. Dalam belakang tu ada kad-kad ni lah. Okey, seterusnya ialah kad sokongan tim Bubani Bako. Buat baik di tim Bubani Bako, buat baik di balas koko. Kedua-dua pemain ambil 3 dari kad bahagian atas dek dan letakkan di tangan masing-masing. Attack pihak lawan tolak 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Okey, maksudnya ni kita letakkan aktif kad ni, kedua-dua pemain tu akan ambil 3 kad dari bahagian atas dek dan letakkan di tangan masing-masing. Attack pihak lawan akan tolak 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Maksudnya kalau ambil 3 kad, pihak lawan tolak 60 lah. Attack pihak lawan tolak 60 lah. Tu penting dah tu. Kalau cara HP dia dengan 60, kita guna attack kad ni. Tapi macam rugi pula kan bagi pihak lawan tarik kad kan. Saya pelik tu, saya tak tahu. Dia punya teknik baru ni dia luar daripada imajinasi kami. Okey, tak apa, kok kenapa kita tak tahu, kita tengoklah dulu. Okey, seterusnya attack janitor. Okey, attack tambah 60 jika kalau awesome pertama. Tu biasa je. Ini biasa kalau macam ni. Jadi kat sini kita sedang, kita faham, sedang. Okey, seterusnya Laksmana Taro ni. Lihat kad di zon kalah pihak lawan dan tiru attack daripada salah satu kad tersebut. Lihat kad zon di zon kalah pada pihak lawan. Kita kena lihat zon kalah pihak lawan dan tiru attack pada salah satu kad tersebut. Kalau efek kad dia pun lagu tak best juga. Sebab apa? Satu, kita tiru attack pihak lawan yang kalah. Yang kalah tu cover lah yang attack dia yang tak padu dia kan. Tak tahu kan. Jadi masih tak okey kad dia. Okey, seterusnya ialah Bobo Boy. Okey, pilih satu kad jadi Bobo Boy dan dari zon menang atau zon kalah, kemudian tiru efek tersebut. Yang ni padu. Walaupun HP dia rendah, ini best. Kita sukalah kalau pilih satu kad jadi Bobo Boy dari zon kalah menang tu, kemudian tiru efek kad tersebut. Tiru efek tau, bukan ganti. Aktif tetap aktif, dia tiru efek saja. Kalau tiru efek automatik benar, okey lah. Dia pengganti abah lah. Abah. Okey, seterusnya Ochobot. Ochobot digodam. Dia punya Ochobot digodam. Lihat zon kalah pihak lawan. Dan pilih satu kad dia tiru efek tersebut. Lihat zon kalah pihak lawan. Mana zon kalah tu kita boleh lihat terus. Pilih satu kad daripada zon kalah pihak lawan tu dan tiru efek kad tersebut. Okey. Seterusnya ini kad ni. Oh, ini ada kad special. Kad special kat sini Max Mana. Bukan kad bersyarat. Bagus. Jika menang awesome pertama, alih satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zon kalah. Allah, efek ni baik kita pakai top up kan. Kita tak top up pakai shell shielder kan. Kena menang awesome dulu baru boleh alih. Tak apa. Kita baru pergi kepada pack yang kedua. Dalam pack kedua ni, tadi yang pack pertama ni yang kita nampak satu kad tu, kad ni lah. Kita patah balik ni. Kita nampak kad yang paling padu pun sini. Kita tengok tadi Jagara padu juga. Tu kelam kabut. Ni kelam kabut ni. Tambah lagi kita akan buat pemilihan kad pula. Kad-kad mana yang kita rasa macam nampak OP lah kan, kita beli lah. Okey, seterusnya pack yang nombor 3. Okey, saya ikhlas tak? Okey, sebelum tu bagi anda yang baru sampai ke channel ini, sebenarnya kad-kad yang ni disponsor oleh pihak Galactic Comic. Okey, jadi siapa-siapa yang nak cari kad
pack Hero Unit ni boleh pergi kepada Shopee, Galactic Shop Comic yang kami tinggalkan link description tu dekat bawah. Okay, jom kita terus pada pack nombor 3. Okay, pack nombor 3 ni pertama Gopal and Fang. Oh, ini best. Fang Gopal ni memang kami mencari lama-lama lah. Sebab apa? Sebab kalau kita pasal satu pack Cyclo Fury tu, dia ada satu Fang Gopal. Fang Gopal tu dia efek dia macam persubot. Jadi yang ni memang satu pilihan kami jugalah untuk kita nak buat deck baru, deck Fang Gopal pula kan. Kita tak tahu kan. Dia punya attack 120, attack 100, HP 120 kat B. Okay, seterusnya kad Mega Konco. Pilih satu kad daripada kad tersebut dan letak di tengah. Ini dia macam Jagara punya efek, tapi still okay. Jagara punya berapa? Kita tengok balik. Allah, kita refer balik. Jagara 120, 160, 120. Hak ni 180. Okey, pasal dah kat sini Jagara lebih bagus lah daripada Mega Konco. Okey, kita pergi pada seterusnya. Okey, King Balakong. Okay, pilih 3 kad daripada zone kalah. Pilih 3 kad daripada zone kalah tu dan masukkan semula kad tersebut di dalam deck. Oh, masa pilih 3 kad masuk dalam deck. Menarik juga ni. Kalau kita guna fusion sesuai lah. Kita guna fusion. Okay, bagus. King Balakong. Okay. Seterusnya efek Mas Cacik. Ni lah Mas Cacik. Mas Cacik ni ialah Mas Mana tu jadi Mas Cacik. Okey. Godam dan rampas rangkaian Mas Mana. Pilih satu kad jenis Mas Mana, Mas Mara atau Mas Cacik dari deck dan tiru efek kad tersebut. Pilih satu kad jenis Mas Mana. Pilih satu kad jenis Mas Mana tu, lepas tu tiru efek kad tersebut. Maksud tu kalau guna efek ni maksudnya tu dia macam dia suruh kita guna SR Mas Mara. Okey. Ying ni sama macam dia macam sama macam Pack Quest lah. Pack Quest lah. Biasa lah. Okey, dia macam ada. Okey, seterusnya kad Ying. Larian laju, saya akan lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Okey, ni efek boleh makan oso lah. Okey, biasa saja. Okey. Lepas pada kad ni ada kad special. Wow. Okey. Boboiboy Solar. HP 140, attack 120. Okey lah kan. Kita tengok Solar sebelum ni semua attack 100 kan. Ini ada 120. Okey lah. Tengok kad A pula tu kan. Kita tengok efek tu lah. Jangan pertama kad lawan tidak berkesan. Lagi bagus sebab apa? Kalau pakai efek ni, mana pun kita dah boleh guna kad sokongan. Memang terbaik. Okey. Okey, ni pack nombor 3. Kita dah settle dah. Okey, seterusnya pack nombor 4. Okey, pack nombor 4. Di depan ni apa nama Boboiboy 03. Okey. Okey, pack yang pertama tu apa Bibobik. Okey. Lihat tangan pihak lawan. Pilih satu kad dan letakkan di zone kalah pihak lawan. Berpilih satu kad dan letakkan tersebut di zone kalah pihak lawan. Okey, pasal tu kita boleh pilih kad sokongan atau kad apa-apa pun boleh lah. Sebab kita boleh letakkan di zone kalah. Zone kalah tu kad sokongan boleh, kad biasa boleh. Tapi pilih satu kad saja. Dia lebih kurang macam apa? Fang Joki. Ataupun Mas Bawais pilih apa Hakasa macam tu je. Okey. Seterusnya Captain Barakoba. Okey, attack tambah 20 untuk setiap kad yang berada di zone menang kalah pihak lawan. Ni attack tambah 20 bagi zone kalah dia macam efek Papa Pipi lah. Papa Pipi 200 ni 120 kan. Okey. Kita pilih lah benar-benar. Okey. Seterusnya Hakasa sekat sokongan. Letakkan Votra VS Hangkasa. Kat sokongan ada VS pula lah. Pelik-pelik ni. Okey. Efek dah. Ambil 3 kad daripada bahagian atas deck dan letak. Okey, ambil 3 kad lah. Lagi pandu lah kan. Lepas ni kita tak pakai dah. Balut apa-apa kita tak pakai dah. Lepas ni 3 kad ni maksudnya kita boleh pakai kad sokongan 12. Tak ada masalah dah. Sebab memang cover okey. Okey, seterusnya Mas Mara ni kad ni boleh digunakan jika pernah menggunakan mobil Mara. Okey. Dah lah. Jadi ni tak syok ni. Satu sebab dia B. Lepas tu dia dah kad bersyarat. Betul tak? Kad bersyarat. Lepas tu HP dia tetapkan HP kat lawan jadi 100. Apa? Tak best lah. Tapi okey lah. Tetapkan HP lawan jadi 100 ni ibaratlah macam ibarat macam kalau kita lawan dengan apa pun sekali lah. Tapi dia punya ni kad B betul dah kad bersyarat. Tak tahulah apa yang dia berfikir, tak tahu, tapi kita layan dulu.
Okay, seterusnya kuali. Okay, kuali. Efek kad lawan tidak berkesan. Okay, baru kita jumpa efek kad lawan tidak berkesan. Tetapi dah tengoklah 80, 60. Kita duk rasa lah kan. Orang sekarang kita duk rasa kan. Mungkin Mustad nak buat macam ni tak? Mustad nak buat macam ni lah. Okay. Daripada circumference boleh campur dengan apa nama techno breaker. Dua boleh campur techno breaker. Okay. Yang untuk hero unit ni dia tak boleh campur dengan hero breaker tu. Dia kena campur benda lain. Rasa-rasa macam tu. Sebab apa? Sebab kalau dia dah turun ke HP dia tu bagi efek kalau tidak berkesan. Efek kalau tidak berkesan dah turun dah 140. Dia dah turun lagi pula. Tak tahu. Okay. Jadi dia punya HP card. Okay, ini card sokongan dia punya HP kan. Walaupun card Go apa tapi dia 120 je. Saya dah pasal ni card A. Okay. Okay, sebenarnya card A ni kuasa berhubung 103 dan Octobot. Okey, tukarkan kad ini jenis buai yang tidak bersyarat dari deck. Letakkan kad tersebut di load aktif dan aktifkan kad baru tersebut. Okey, jadi pada lepas ni kita tak payah pakai mobil kecil lah. Mobil kecil Vesta yang tu kan. Tak sesuai dah. Kita pakai dia terus. Sebab apa ini kita boleh pakai apa kad buai yang tidak bersyarat. Kan? Contohnya buai apa yang tidak bersyarat. Contohnya macam buai 03 ke buai apa boleh. Jadi dia bukan kira tahap 1, tahap 2, tahap 3 tak ya. Dia kira apa? Dia kira padu. Ni lagi padu 120. Kalau kita pakai mobil kecil tahap kedua saja. Jadi biar apa-apa jenis buai jadi bukan bersyarat. Okey, 120. Padu. Okey. Pack nombor 4 ni dapat satu kad tu yang kad emas tu memang terbaik asli lah. Okey. Yang ni pun terbaik, solar pun terbaik juga. Jadi buat sebab ni macam best. Tak best dia boleh berat kosong. Okey. Okey, seterusnya pack nombor 5. Okey. Pack nombor 5 ni. Okey, depan ni gambar ni lah boboiboy gentar. Depan ni gambar boboiboy gentar. Okey. Kad pertama ialah kad B, Yaya Ying. Jika pihak lawan menang unsur pertama, pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan tiru efek kad tersebut. Efek kad tidak berkesan sekiranya kad ini tewas semasa unsur pertama. Okey, maksudnya tu ini dia unsur pertama lah jika menang unsur pertama. Lepas tu dia tambah pula efek kad ini tidak berkesan sekiranya kad ini tewas di unsur pertama. Dia mustahil dia nak ubah wording yang mudah sikit lah. Okey. Seterusnya Bad dude. Ini apa yang geng-geng dia, geng-geng patu-patu semua ni. Okey, ini dia merupakan kad sokongan dan bercakap sokongan dapat 2 efek dah. Sekiranya pihak lawan letak kad sokongan, tiru efek kad tersebut. Sekiranya kad lawan tiada kad sokongan, letakkan yang diletakkan oleh pihak lawan, tiru efek kad aktif. Maksudnya kat sini ni kalau kita letak, kalau benda ada kat ni lagi bagus lah. Sebab apa? Sebab satu, dia boleh batalkan efek kad sokongan pihak lawan. Yang kedua, kalau tak ada, dia boleh tiru efek yang di zone aktif tu. Dia kira padu lah juga lah, walaupun kad sokongan lah. Okay, tak apa, kita pergi kepada seterusnya ialah kad mas bawa is. Serangan pertama, kad lawan tidak berkesan. Okay, tapi dia punya efek lawa lah. Mas bawa is. Okay. Seterusnya kad Amato. Okay. Kad Amato. Dia tukarkan kad di zone aktif jadi backup Amato daripada deck dan aktifkan kad tersebut. Jadi mungkin kita akan buat combo backup Amato pula kan. Okay, seterusnya Team Bubadi Bako Forever. Okay, Team Bubadi Bako Forever ni tadi ada Team Bubadi Bako dah. Tadi ni Team Bubadi Bako Forever kan. Dia punya efek dah. Team Bubadi Bako. Okay, buat baik dibalas koko. Kedua-dua pemain ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan tangan. Sama je macam efek sebelum ni tu. Efek sebelum ni sama je efek tadi tu. Macam sama je. Kita ambil 3 kad. Cuma pihak lawan tu dia akan tolak attack tu, dia akan tolak 60 lah, ambil 3 kad kan. Okey. Terlalu pada ada kad special. Dia ada kad special kat apa? So efek dulu. Attack tambah 60 jika kalau unsur pertama. Kad samurai. Kad samurai hebat tu. Tapi efek biasa-biasa je. Okey. Kita dah habis pada pack number 5.
Saya rasa video ni tak boleh buat better kot. Kita hanya boleh review saja kat sini. Untuk kita nak buat pemilihan kad apa semua, kita akan pilih dibuat, kita akan buat di video seterusnya. Okay, jangan risau, tak risau. Kita akan selesai buat. Okay. Seterusnya pack nombor 6 ni. Pack nombor 6. Okay. Pack pertama dia kita keluar, kita nampak Rubica. Dia punya efek dah. Sistem kalau keselamatan diaktifkan. Sekarang pihak lawan tidak boleh selamat 2 kali. Okay. Sekarang pihak lawan tidak boleh selamat 2 kali lah. Macam biasalah. Efek yang melibatkan kosong lah. Okay. Seterusnya Gojimo. Cetak board dan rompak board. Tiru attack dan HP pihak lawan. Dia berada di zone kalah. Tiru HP dan attack dari pihak lawan yang berada di zone kalah. Kalau zone kalah tu ada kad-kad getar ke yang kad hebat-hebat, okey kan. Cara nak guna dah, kita kena buang kad tu tak kalah, lepas tu kita tiru efek dah pun sepoi. Kau satu lah, tak tahu lah. Okay, seterusnya kad Bobo Boy. Tadi ada Bobo dah, dia Bobo lagi. Pilih satu kad jadi Bobo dari zone menang atau zone kalah, tiru HP. Tiru HP lah. Bobo ni okey, tapi tak pertama. Tadi yang Bobo tadi tu style. Okey. Seterusnya base kebenaran. Maksudnya tu kapal apa? Base sistem kebenaran kapal dia. Attack dan HP tambah 60. Okey, bagi kat serongan ni. Tak tahu siapa pakai ni. Kalau tak tahu siapa pakai kot. Kalau orang pakai tu kira padu lah. Kami tak pakai kot kat ni. Okey. Seterusnya kad Mega Probe. Dia ambil 2 kad dari atas deck dan letak di tangan. Okey juga, ambil 2 kad deck. HP macam solar juga. Okey, seterusnya kita juga kepada kad emas. Kad emas sini, kat sini gambar Bobo Boy. Kita tengok ada kad apa. Loh. Depan gambar Bobo Boy. Ni gambar ni. Okey, ini kad nombor 1 1.54. Buka lakus. Kad ini boleh digunakan jika pernah guna kad Aduru. Jika kalah osong pertama, tetapkan HP kad lawan kepada 40. Kalau diri kalah osong pertama, HP kad lawan jadi 40. Wih, gila. Tapi tak minat kan HP apa efek-efek yang melibatkan osong. Bagi kita tak pandai kat osong, tak? Jadi bila melibatkan osong dia tak best lah. Bukan tak boleh apa. Kita mau macam ni. Letak lah menang tu. Letak menang. Tu kita mau. Tapi kalau letak tu kena usul. Allah letih. Okey, tak apa. Kita pergi pada pack nombor 7. Depan dia ada gambar Uber Story. Okey, kad pertama. Jojo. Rampasan efek. Tiru efek kad lawan. Pihak lawan kehilangan efek. Tiru efek kad lawan. Pihak lawan kehilangan efek. Dia lebih kurang macam dia macam sedut lah. Pertama rampasan efek dia beritahu lah. Dia punya kuasa lah. Dia rampas efek. Lepas tu dia tiru efek kat lawan. Sama dia sedut lah. Tapi sebab kita kan pakai sedut, dia pakai tiru. Lepas tu pihak lawan kehilangan efek. Dia macam sedut lah. Macam retaka 2.0 lah. Retaka tapi Jojo. Okay. Seterusnya Rocket Fish ni pilih satu kad dari tu. Kalau dah letak tangan, pilih satu kad tak ada kalah. Okay, biasa je tu. Efek dia biasa, tak ada apa beza. Okay, Abam. ABAM. Siapa tahu apa maksud Abam? Abam tu maksudnya Ababa Buster Abeka. Ni Meka. Ini automatic kot. Tak tahu lah. Kena study balik. Tahu. Okey. Abam. Dia punya efek lah. Ambil semua kad dari tangan pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zone kalah. Ambil semua kad dari tangan pihak lawan dan letakkan. Okey. Ambil semua kad dari zone kalah tu, tak di zone kalah tu. Lagi kejam bro. Abang ni. Okey, seterusnya kad Santriata. Kita selalu kat Santriata selalu dalam Festo lah. Ni kad dia gila-gila je. Efek dia pelik-pelik ni Santriata ni. Macam mana orang ada betul-betul bila nak buat HP ni, tak tahu lah. Okey. Sedangkan kad lawan tidak bergelar sebanyak 2 kali. Tapi efek biasa, tak besar dah. Okey. Seterusnya ialah drone Max Mana. Ambil 2 kad dari bahagian atas dan letak di tangan anda. Ini sabar-sabar lah. Okey lah. Kita suka lah ambil 2 kad ni. Okey. Seterusnya kita pergi pada ini Bobo Boy Story. Efek kad lawan tidak besar. Ni kita suka. Ini kan kita suka. Dilok suka Bobo Boy Story ni. Efek kad lawan tidak besar. Efek lawan tidak besar ni. Okey.
Tak apa lah. Boleh lah, mungkin kita pakai boleh tak? Boleh. Okay, tak apa. Kita pergi pada pack satu saja, iaitu pack nombor 8. Allah, bawa gunting tak habis. Boleh kali. Okey, boleh. Okey, pack nombor 8 ni. Boybot dan Pro. Boybot dan Pro ni, okey. Tiru dan aktifkan efek daripada kad jenis Boy yang tidak bersyarat dari deck. Uish, tiru dan aktifkan. Maknanya jadi ni boleh padu jugalah. Cuma HP dia rendah sikit tapi dia macam tadi tu lagi best dia. Aku ingat je. Nampak tu. Tukarkan kad ini. Dia tiru dan aktifkan. Lebih kurang sama dah ayat dah. Tiru dan aktifkan kad daripada jenis Bobo Boy yang tidak bersyarat daripada deck. Tiru dan aktifkan efek. Tiru dan aktifkan efek. Maksudnya tiru je kot dah, tak payah tukar dah. Kalau tadi tu tukar, yang ni tiru. Itu baik. Okay. Lo Payapi. Biar betul Payapi ni. Oh, bukan kan. Aku dulu ingat ke, tak benar, ingat ke Panglima Pariapi. Ni Payapi ni yang tu lah, yang punya PPO. Kita dengar satu Pauspera ni kan. Ini dia jadi ambil rokat daripada deck. Deck dia letak di tangan. Okey, biasa aja. Okey. Seterusnya ialah Captain Sparrow. Efek kat lawan tidak besar. HP 80, attack 100. Okey, seterusnya ialah Ku Putri ni. Lihat deck dari satu. Lihat deck dan cari satu kad jadi bubur angin, taufan atau beliau, kemudian tiru efek kad tersebut. Oh, lagi simple. Jadi boleh combine dengan apa? Dengan beliau. Tok dia satu, tiru, lihat dia satu dia bubur angin ke taufan beliau, aktif satu kad situ. Lagi simple. Okay, Captain Kai tu. Dia punya efek dia tu, saya kan pertama kad lawan tidak besar. Okay, biasa aja. Okay, biasa. Okay, lepas ni ada spesial lah. Ada dua. Ada dua. Satu. Ada dua kan. Pasal kita tak tahu, dia tiba-tiba dia bagi dua. Okay. Bobo Boy beliau. Lawa lah ni. Bobo Boy beliau ni. Pilih satu kad dari zon benda pihak lawan dan tiru efek. Pilih satu kad sokongan. Pilih satu kad dari zon benda pihak lawan dan tiru efek kad tersebut. Jadi macam Ahmad Sobri punya ni. Kami nak pakai lah lepas ni. Kami lah ni kami duk buat deck beliau. Jadi masa sudah lah untuk kami buat ni. Okay, kita pergi pada pack yang terakhir. Okay, nak habis dah. Aduh, minta maaf kalau panjang sangat video ni. Okay, saya minta maaf banyak-banyak. Okay, pack seterusnya adalah pack gentar. Okay, pack nombor 9. Okay, depan ni pun dia tulis 9. Okay, dia punya efek dia. Kali pertama kita akan dapat kad sokongan rombolan dan kejahatan. Okay, tiru efek kad dari kad sokongan yang berada di zon kalah pihak lawan dan aktifkan kad tersebut. Tiru efek daripada kad sokongan daripada. Yang ni macam Ahmad Sobri. Tadi tu macam saya tidak sebab ni. Dia tu macam Maripos. Yang ni macam Ahmad Sobri. Cantik. Okay. Seterusnya ialah efek Cambot ni. Pihak lawan tidak berkesan. Jangan benda usul untuk pusingannya saja. Jangan pihak lawan tidak berkesan walaupun benda usul untuk pusingannya saja. Okey, faham tak? Jangan pihak lawan tidak berkesan walaupun benda usul untuk pusingan ni saja. Okey, saya faham. Maksudnya kat sini ni apa untuk pusingan saja tu pening juga aku tu. Macam mana? Pihak lawan tidak berkesan. Saya pihak lawan tidak berkesan walaupun benda usul. Walaupun pihak lawan itu benda usul untuk pusingan ni saja. Tak tahulah untuk satu kali ke atau untuk pusingan ni saja ke. Tak tahu lah. Tapi kalau dengar dari segi HP dia rendah. Attack dia pun 80 je. Saya rasa memang kad ni letak ni pihak lawan tu memang tak besar dah. Sampai bila-bila. Sampai untuk pusingan ni saja. Boleh kan pihak lawan tu ada kad sokongan ke, baru boleh. Rasa-rasa lah. Okay, kalau siapa yang ada masalah dengan efek ke, yang tak faham ke, bolehlah kita boleh bincang sama-sama. Okay, boleh tengok komen. Okay, untuk Cambot ni. Okay, seterusnya iaitu Beaker Bar. Okay.
Okay, beacon bar. Kedua-dua automatik menang jika serilah unsur pertama. Ui. Ini kita letak ni suppose kalau dua-dua seri, dua-dua menang. Dua-dua letak dia menang. Senang. Okey. Panglima Pari Api. Ui, ni lawa komik lah. Okey. HP 180. Lihat deck dari dan cari satu kad jenis berbuat api atau blaze, kemudian tiru efek kad tersebut. Okey, ni efek dah cari berkenaan blaze lah. Okey, seterusnya Mara dan Pian. Okey, Mara dan Pian ni memang game Max Mana lah. Okey, ketika kad ini jenis Max Mana atau Max Mana dari deck dan etikan efek kad tersebut. Okey, ada ke pakai? Tak tahu ada pakai. Okey lah, tapi kita tak pakai kot. Seterusnya kad yang terakhir yang kita akan review untuk video ni. Okey, terima kasihlah kerana menonton sampai menunggu sampai saat terakhir ni. Okey, seterusnya ialah boy gentar. HP dah 220, attack 40 saja. Kad ini merupakan kad bersyarat, iaitu kad ini boleh digunakan jika menggunakan kad jenis boy gempa dan ahli lintar. Okey, attack akan tambah 160 jika kalah unsur pertama. Kalau kalah unsur pertama tu attack tambah 160. Kalau lawan dengan attack 80 jadi 200. Lepas tu kalah hari unsur dalam unsur pertama saja. Unsur pertama tambah 200. Attack dia akan jadi 200 lah. Kalau unsur pertama. Tapi kalau unsur pertama tu menang, sedar cerita. Cakap je tak apa. Dah beritahu unsur pertama lah. Kalau lebih dah tu lah. Okey, saya rasa dalam untuk pack hero unit ni ada efek yang memang OP lah, memang padu lah kita boleh ambil lah. Tapi bukan semua lah yang efek yang kita boleh ambil. Tapi bagaimanapun terima kasih lah kerana Monster mengubah wording yang membuatkan kami belajar sesuatu, yang membuatkan efek permainan Monster Gesekan ni membuatkan dia tidak boring. Okay, jadi sebelum tu bagi siapa yang ingin mendapatkan pack hero ni, pack hero unit ni boleh dapatkan di Shopee Shop, iaitu di selain daripada Monster lah, memang Monster yang mana dia jual. Tapi selain daripada Monster, ada juga kedai seperti Galactic Comic. Sebab apa Galactic Comic ni saya cadangkan Galactic Comic? Sebab dalam Galactic Comic tu dia ada jual barang-barang lain semua yang tak ada dekat Monster. Sebagai contoh dia, barang-barang apa saya tak pasti, tapi boleh tengok dekat link Shopee beliau. Okey, untuk link Shopee beliau kami akan sentiasa letak di ruang description. Okey, jadi sebetulnya ada. Okey, sekian saja video kami untuk kali ini. Sekiranya anda suka tentang konten kami sajikan kepada anda untuk video kali ini, sila tekan button share dan like. Jangan lupa subscribe channel kami ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.